Baik, Assalamualaikum, selamat petang pada hari ini. Untuk malam ni saya nak masak ketiak goreng. Bahan yang saya pakai pada hari ini adalah seperti ayam, udang, kacang dan carrot. First sekali kita ambil dulu isi ayam ni yang saya dah hasilkan itu hari dengan udang sikit. Nanti kita potong halus, lepas tu kita akan goreng. Kacang ni kita potong je halus kan. Potong macam nak buat tu. Kita masak dia macam masak nasi goreng sebab ada kacang kan. Tapi cuma kita tak pakai cabai, sawi ke sayur-sayur lain. Kita pakai kacang. Ini kacang apa ni panggil? Kacang buncis. Sebab kacang pun saya tak kenal lah. Kacang dia baby carrot, lobak merah. Ini saya potong dua je. Potong dua pula. Potong macam ni je. Halusnya biar nampak seri color kan. Nak potong halus pun boleh, nak potong, nak masukkan sebiji macam ni pun boleh, tak ada masalah, ikut keselesaan anda. Sebab kita kan akan kunyah juga kan benda ni. Saya buat potongan yang saya boleh kunyah, anak saya boleh kunyah, isteri saya boleh kunyah. Dan kita goreng sekali. Nah, biar naik sikit timbul warna dia tu kan. Tak banyak pun. Kita ada udang dengan ayam. Udang ni kita buang kulit dia. Buang kulit dia. Apa? Kaki-kaki dia sekali kita buang. So kalau yang nak makan dengan kulit-kulit, nak goreng dengan kulit-kulit tu terpulang lah. Tapi saya buanglah kulit dia kan. Kepala dia saya buang, kaki dia saya buang. Macam saya cakap tadi lah, anak nak kunyah kita kena buang benda dia. Ada orang makan dengan kulit, itu kalau makan dengan goreng garing kan. Tapi sebab kita goreng dengan kuih tiaw ke nasi goreng ke, kita buang kulit dia, kita ambil isi ni sahaja. Okey. Kita potong pula ayam. Ayam ni kita potong halus isi dia. Nanti kita nak gaus sekali, nak goreng sekali. Biar cepat masak. Dengan kulit pun tak apalah. Betul. Tu dia. Macam tu je. Kalau anda nak makan kat, biasa selalu kat kedai tom yum ke apa ke, dia isi ayam macam ni je lah. Tulang ni boleh je nak masukkan sekali. Ketiak goreng saya tak masukkan lah kan. Saya masuk ketiak goreng ni, tak payahlah tulang kan. Kita ambil isi je macam tu. Okey, kita akan guna 3 ulas bawang putih dan 1 biji bawang merah kecil. Kalau macam ni, pisau ni makin lama makin tak tajam. Tak nampak pula tu.
Masuk. Itu kita potong lalu sikit. Nah, ini sebenarnya tumbuk pun boleh ni. Okey. Saya nak tumbuk. Potong dulu sikit. Okey. Bawang putih, bawang merah yang kita potong tadi. Kita masukkan dalam blender. Ini blender yang tak berapa hancur. Kita gunakan cili kering. Cili kering. Kita masukkan sos tomato. Tak kisah brand apa pun. Sos cili sikit. So kicau ni kita buka nanti. Ni 400 gram. So kicau ni buatkan dia daripada packaging. So kita basuh dia. Kita basuh dia. Masukkan minyak. Saya recycle je minyak. Ok, minyak dah panas. Masukkan ayam dan udang. Dia dah masak separuh sikit, masak separuh tu. Ada nampak macam masak separuh tu. Yang kita blender tadi. Campurkan air sikit. Okay, waktu ni kita bubuk perasa perisa. Lepas sekali garam. Bubuk 3 rasa. Dan kicap. Daun. Masukkan sayur ni. Ada orang dia tumis dulu. Lepas tumis baru masukkan lauk. Lepas masukkan lauk, last sekali masukkan kuciau. Dengan baru masukkan sayur. Jadi saya buat sekali ni. Okey dah. Kita ambil kuciau. Untuk 3 orang. 2 orang. Okey, sekarang ni kena gaul rata lah. Pastikan api tu perlahan. Okay, saya tak lanyak-lanyak, saya nak putus-putuskan apa ni kuciau tu. Lepas tu bubuh telur. Saya pakai sebiji je. Gaul sekali.
Sambung gaul. Kita tengok kacang ni dia tak kena lembik ataupun layu lah. Nama pun kacang, benda sayur kerang ni. Memang kita sengaja. Kita cuba tester. Nah. Okey. Okey dah. Kau sikit lagi. Dia potong kering. Okey, pun dah apa? Tinggal rasa. Okey. Kita akan portionkan untuk makan. Okey, ini makanan kita pada malam ini bersama dengan keropok. Nah, ini dia. First kali kita makan keropok. Apa? Tambah. Habis. Selamat menjamu selera.